Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Sihat? Aiman Hakim dah makan pagi tadi? Alhamdulillah. Akhir Najih dah makan? Dah. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita akan belajar subjek tasawur Islam untuk tingkatan 5, tajuk 1 tingkatan 5, iaitu sistem apa? Sistem ekonomi Islam. Pada minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan pengertian dan sumber sistem ekonomi Islam. Dan hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar berkenaan dengan jenis pemilikan. Sebelum Ustaz masuk kepada tajuk jenis pemilikan harta, Ustaz akan paparkan beberapa gambar untuk pelajar teka dari mana sumber gambar ini, hasil. Faham? Yang pertama Ustaz nak Hakimi bangun. Okey. Gambar apa yang ada di hadapan ini? Kayu. Dari mana sumber kayu? Dari hutan. Okey, duduk. Terima kasih Kimi. Yang seterusnya gambar Ustaz nak tenis Aidan. Bangun. Gambar apa yang Ustaz paparkan di hadapan? Gambar sungai. Sungai ini pemilikan dia siapa kepunyaan sungai? Umum. Itu hak milik umum. Okey. Yang terakhir gambar Adam Irfan. Bangun. Gambar apa tu? Kereta dan rumah. Bagaimana nak dapatkan kereta dan rumah? Melalui proses pembelian. Okey, ada berapa gambar ni? Yang pertama, duduk. Terima kasih. Yang pertama, gambar kayu. Sumbernya dari mana? Yang kedua, sumbernya dari mana? Yang ketiga, sumbernya proses pembelian. Kita masuk kepada topik yang kita nak belajar pada hari ini berkenaan dengan jenis pemilikan individu. Jenis pemilikan harta. Okey. Ada berapa jenis pemilikan harta pelajar? Ustaz nak Zaim bangun. Ada berapa jenis pemilikan harta? Ada 3. Kuat sikit tak dengar. Ada berapa? Ada 3 set. Ada 3. Yang pertama, Hak milik individu. yang kedua, Hak milik umum. yang ketiga, Hak milik negara. hak milik negara. Okey, duduk. Terima kasih Zaim. Akil Nazihi. Bangun. Jenis pemilikan harta individu. Boleh bacakan kepada Ustaz pengertian dan contoh dia? Islam membenarkan pemilikan harta secara individu yang diperolehi dengan cara yang sah seperti rumah dan kereta. Okey. Apa contoh hak milik individu sini? Rumah dan kereta. Rumah dan kereta. Hud, kalau anda dah besar nanti, kereta apa awak nak beli? Porsche. Kereta Porsche. Aris, kereta apa awak nak beli semasa besar nanti? Honda Jazz. Okey. Yang seterusnya hak milik umum. Aiman Hakim, boleh bangun bacakan kepada Ustaz? Pemilikan harta secara bersama oleh masyarakat terhadap sumber barangan yang bersifatan seperti laut, sungai dan udara. Ada berapa semua contoh? Laut, sungai dan udara. Ini hak milik umum. Pemilikan secara bersama. Semua masyarakat dapat merasai. Yang pemilikan individu sahaja yang merasai harta tersebut. Contoh individu, Put tadi nak beli kereta apa? Yang kedua,
rumah. Hak seorang saja dapat memiliki harta tersebut. Tetapi berbeza dengan hak milik umum. Laut, sungai dan udara. Yang seterusnya yang terakhir hak milik negara. Azra, bangun. Harta hak milik umum yang diuruskan oleh kerajaan untuk kepentingan awam seperti hasil hutan dan galian. Hasil hutan dan hasil galian. Yang seterusnya kita akan buat nota dalam kertas mahjong berkenaan dengan tajuk subtopik ini, jenis pemilikan harta, dan pelajar akan bentang mengikut kumpulan. Boleh? Ada berapa kumpulan semua? Ada 4. Dan setiap kumpulan mesti tulis ketiga-tiga jenis pemilikan berserta contoh. Kemudian selepas selesai buat nota warna apa semua, pelajar akan bentang di hadapan mengikut kumpulan, mengikut nombor giliran. Okey? Okey, boleh ambil kertas majum, ketua kumpulan boleh datang ke hadapan. Boleh berhadapan, ahli kumpulan boleh berhadapan untuk siapkan nota anda. Buku boleh depan. Semua nampak ya? Nampak. Buat nota paling menarik setiap kumpulan. Paling kreatif. Ya, isi yang contoh juga. Isi yang pertama dan contoh di bawah dia. Tak perlu yang panjang ni. Tulis satu api jenis pemilikan harta, lepas tu 3 bawah dia. Okey, saya buka soalan. Ada kumpulan nak tanya ke? Ada? Kumpulan ni? Okey, awak nak tanya apa? Saya tulis dia tadi di atas. Okey, ada kumpulan nak tanya lagi? Ada kumpulan nak tanya lagi? Ada. Contoh masyarakat individu tu contoh sekali. Boleh buat sebagai huraian. Cuma untuk contoh dia hasil hutan dan hasil galian. Untuk contoh tu yang guna, individu guna, masyarakat. Huraian je lah. Apa tadi tu? Tak perlu tadi pengertian. Jenis hak milik individu, bawah dia rumah dan kereta. Terus gitu. Okey, kumpulan seterusnya nak tanya apa? Boleh guna separuh dulu pertama. Boleh guna separuh, tajuk 3 benda tu separuh. Nak guna penuh pun tak ada masalah. Okey, kita tanya apa? Boleh, tak ada masalah. Yang penting ada pemilikan individu, ada contoh. Huraian tepi. Jangan tertinggal 2 benda. Okey?
kumpulan tu menang. Paling kreatif corak dia, kumpulan tu menang. Okey? Seterusnya kita akan sambung dalam sesi pembentangan setiap kumpulan dan Ustaz akan panggil mengikut giliran. Boleh? Boleh. Yang seterusnya kumpulan 1 dahulu. Dijemput kumpulan 1 untuk bentang berkenaan dengan jenis pemilikan harta. Boleh perkenalkan nama ahli kumpulan dan nama kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama yang diberikan adalah Muhammad Zarif, ketua kepada kumpulan JOT. Pada hari ini kita akan melihat sistem ekonomi Islam. Jenis pemilikan harta yang pertama adalah hak milik umum. Sebagai contoh, hak milik umum ni laut, sungai dan udara. Okay, next. Bagus. Yang kedua ialah hak milik negara. Contohnya adalah hasil hutan dan galian. Okay, bagus. Yang Next. ketiga ialah hak milik individu. Contohnya adalah rumah, kereta dan motor. Okey, terima kasih kepada kumpulan apa tadi nama? Kumpulan Latif. Sangat kreatif dia kumpulan ni. Dia lukis gambar pokok dan gambar rumah. Ada asap atasnya. Okey, terima kasih tepukan kepada kumpulan 1. Okey. Terima kasih. Yang seterusnya kumpulan 2 dijemput di hadapan tentang tugasan anda. Okey, mari fokus, belajar boleh fokus. Apa yang tak faham boleh tanya Ustaz. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kumpulan saya Anamali Dingin. Nama saya Muhammad Dinish dan ini rakan-rakan saya. Hari ini saya akan menceritakan tajuk tentang sistem ekonomi Islam. Jenis pemilikan harta ada 3. Hak milik individu. Sebagai contoh, kereta, rumah dan motor. Okey, bagus. Next. Sambil tunjuk. Boleh tu. Hak milik umum. Sungai, udara dan laut. Okay. Next. Hak milik negara. Sambil tengok. Dia. Untuk hasil hutan dan hasil galian. Okey, terima kasih kepada kumpulan 2. Dan kumpulan 2 ada lukisan yang agak menarik juga. Ada gambar rumah, basikal motor dan sungai. Okey, tepukan. Yang seterusnya dijemput kumpulan 3 untuk membentangkan tugasan anda. Suara kuat menajak. Okey. Boleh mula? Laju sikit masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fokus. Nama diberi Muhammad Ali Zafran, ketua pada kumpulan jamiah. Lemas. Okey. Terus. Yang pertama, hak milik individu. Sistem membenarkan pemilikan harta secara harta individu dengan cara yang sah. Okey, terus pada Sebagai contoh. contoh, kereta dan rumah. Okey, next. Yang kedua hak milik umum. Contohnya ialah sungai, udara dan laut. Okey. Huraian pemilikan harta secara bersama oleh masyarakat untuk menjaga kebajikan, keharmonian dan perkhidmatan. Okey, bagus. Next. Yang ketiga, hak milik negara. Contohnya hasil hutan dan hasil galian. Uraiannya harta hak milik umum yang diuruskan oleh kerajaan untuk kepentingan orang awam. Okey. Okey. Kumpulan ini sangat kreatif juga. Ada gambar Formula 1 dan gambar rumah menunjukkan gambar kereta dan gambar
rumah menunjukkan hak milik individu. Demikian pula hak milik umum dan ada gambar pokok dan ada gambar sungai. Okey, tahniah, terima kasih kepada kumpulan kita. Dan seterusnya kumpulan terakhir dijemput ke hadapan. Terus ya, saya sekat. Okey, boleh bentangkan. Dan sikit masa. Bentang tengok saja. Okey, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kumpulan 4 yang diberi nama Kambing Tercekik ini membentangkan tentang jenis pemilikan harta. Yang pertama, hak milik umum. Contohnya rumah dan kereta. Fokus. Okey, next. Bagus. Yang kedua, hak milik umum. Hak milik umum dah sebut tadi. Hak milik mana tak sebut lagi? Hak milik individu. Tunjuk sambil Bagi tunjuk. contoh, rumah, kereta dan motor. Okey, bagus. Next. Tak punya negara hasil bagi contoh hasil hutan dan gaya. Okey. Kumpulan ni pun agak kreatif juga. Ada gambar rumah dan kereta. Dan ini apa ni? Sungai. Dan ini eskavator pun ada dan pokok. Okey, tepukan kepada Okey. Terima kasih kepada semua kumpulan yang berusaha untuk membentangkan yang terbaik di hadapan. Dan Ustaz nak buat kesimpulan sikit, boleh? Ya. Apa yang kita belajar hari ini adalah berkenaan dengan apa? Jenis dan harta. Terbagi kepada berapa? 3. Pertama, individu. Yang kedua, yang ketiga, milik negara. Dan mesti ingat contoh pada setiap hak milik. Contoh hak milik individu apa? Rumah kereta. Hak milik umum apa? Hak milik negara apa? Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada. Semua faham?